Tahap terdesak Barua-Barua Mahathir dengan Barua-Barua Pembangkang ni, hari ni dia pergi kutip satu video seorang pemimpin parti dekat Thailand tu duduk balon Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia. Tu dia bawa video tu, dia tunjuk ni, tengok pemimpin dunia dah mula suara. Punya dah tak ada modal nak balon PMX sampai ambil tu pembangkang daripada negara Thailand tu. Buat modal untuk balon PMX. Kononnya rakyat Thailand ni dah buka mata lah pasal satu kontroversi perjanjian damai antara dalam negara kita, tuan-tuan. Habis tak ada modal, tuan-tuan. Pakai kutip ambil. Kan? Luar negara pun dia kutip ambil lah dalam video daripada Thailand. Assalamualaikum. Hai rakan-rakan dan teman-teman sekalian. Terima kasih kerana hadir di channel saya. So guys, baru-baru ni berlaku satu perkara yang sangat menggempakan di Malaysia. Dan perkara ni perlu kita ketahui dan penting untuk kita tahu supaya kita boleh ambil iktibar daripadanya. Dan apa yang baik berlaku daripada isu ni kita ambil sebagai pengajaran, dan apa yang tak baik daripada isu ni kita ambil jadikan sebagai teladan. Kau tengok punya tahap terdesak Barua-Barua Mahathir dengan Barua-Barua Pembangkang ni, hari ni dia pergi kutip satu video seorang pemimpin parti dekat Thailand tu duduk balon Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia. Tu dia bawa video tu, dia tunjuk ni, tengok pemimpin dunia dah mula suara bantah apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim buat baru-baru ni. Dunia dah mula bercakap, dunia dah mula sedar, dunia dah buka mata penipuan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita je dekat Malaysia ni tak sedar lagi. Tu dia tunjuk tu, dia bawa video tu. Tapi bila Datuk Seri Anwar, orang yang sama dapat pujian daripada pemimpin besar seluruh dunia, Donald Trump, Erdogan, Premier China, semua gaduh puji Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan Datuk Seri Anwar ini diiktiraf sebagai tokoh Muslim paling berpengaruh nombor 10 dunia. Tu semua tak mau percaya. Semua kata ini hanyalah wayang. Walau orang kata wayang sandiwara, ini bohong, ini itu, ini. Tiba-tiba bila ada pemimpin, seorang pemimpin parti senu dekat Thailand, parti yang dah kena tolak total oleh rakyat Thailand sendiri, bercakap dalam forum ke apa benda ke, kritik Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri kita, terus walau ambil video tu, tak dia jumpa dekat mana, dia pick up video tu, dia sebarkan, dia buat rujukan utama. Di balon Anwar Ibrahim menggunakan video tu. Kawan tu dekat Thailand, kursi satu pun tak ada, sama level dengan parti gerakan ya. Nama dia apa? Rangsi Kittiansuk nama dia. Pemimpin parti, ekonomi parti dekat Thailand. Sebelum pilihan raya 2023 dulu, ekonomi parti ni adalah satu kursi. Itu pun sebab ada seorang wakil daripada Move Forward lompat main duduk belah dia. Sebab itu dia ada satu kursi. Kalau tak, haram tak ada kursi langsung. Kawan tu bekas tentera, bekas pengarah Channel 5 TV Thailand. Lepas dia pencen jadi tentera, dia jadi pengulas politik, bebas. Bebas duduk sembang sana sini, isu habis isu dekat Thailand tu dikritik, sama macam Papa Gomo. Itu level Papa Gomo. Tu orang yang walau duk banggakan sangat tu buat sumber rujukan tu level Papa Gomo. Kalau dekat Malaysia ni tinggi sikit, dia level lebih kurang MP Ketereh. Kalau dekat Malaysia ni level tinggi sikit, level dalam parlimen dia sama dengan MP Ketereh. Duk bercakap huha, itulah inilah, tapi dia langsung tak mewakili rakyat Thailand. Nak tengok suara rasmi, lidah rasmi Thailand ni, tengok pemimpin utama Thailand cakap. Sepatutnya kita rakyat Malaysia ni, kita kena sama-sama pertahankan pemimpin kita, kena serang dengan pemimpin luar. Itu tugas kita rakyat. Ini kita pula seronok. Kita pula jadi tukang sorak. Orang duk balon pemimpin kita tukang sorak, tukang sebar video, tukang support. Ini perangai walaupun celaka ni aku cakap engkau. Aku kesian betul lah dengan geng Atok Saka ni. Punya dah tak ada modal nak balon PMX sampai ambil tu pembangkang daripada negara Thailand tu. Buat modal untuk balon PMX. Kononnya rakyat Thailand ni dah buka mata lah pasal satu kontroversi perjanjian damai antara Thai dan juga Cambodia. Ini semua nak salahkan PMX, nak burukkan PMX. Siapa yang bercakap tu dalam video tu? Nama dia Rangsi. Dia daripada Parti Ekonomi Thailand. Dia ni bekas stesen TV, bekas stesen radio, dan merupakan bekas jeneral askar. Aku dapat info dia ni terlibat juga dengan kes pembantaian di umat Islam di selatan Thai. Dia ni parti pembangkang. Kau bayangkan rakyat Thailand pun tak sokong dia. Waktu tahun 2023 parti dia ni tak menang langsung kerusi. Hanya dapat satu kerusi je, itu pun orang lompat. Rakyat Thailand pun tolak dia. Tiba-tiba hari ni geng-geng pembangkang kita dekat Malaysia ni ambil dia sebagai rujukan untuk balon Perdana Menteri kita. Aku pelik lah dengan korang ni. Macam mana korang boleh ambil orang macam ni jadikan rujukan? Aduhai, kau ni memang dah tak ada modal ke apa? Walaupun Atok Saka. Hampa ni kalau nak benci PMX, bagilah berjenis. Kicau orang ni usia pun hijau mana macam ni kan. Siapa Muhammad ni sebenarnya? Muhammad ni pemimpin ekonomi parti daripada Thailand lah.
Dia ni parti sendu je pun, bukan parti besar. Nama pun tak sempoi Economic Party. Rang Sin Kiti Yang Top, nama dia betul tak betul? Sebut dia ni dulu bekas jeneral tentera. Dia memang paneh dengan Amerika, sebab dia ni pro China dengan Rusia. Sampai satu tahap dia pun boleh kata kena buang hajar jugalah, sebab dia duk sebarkan propaganda China Rusia. Jadi kalau nak kata dia ni parti popular dekat Thailand tu, tak betul lah. Dia ni memang jenis suka cari mencari populariti. Duk cerita benda macam ni lah. Duk petikai chairman ASEAN dah. Memang Malaysia punya giliran tahun ni. Lepas tu dia kata, ini bukan masalah ASEAN, ini masalah ASEAN, Mat. ASEAN bukan untuk perdagangan saja. Sebab itulah kita masuk campur pasal Myanmar. Kita tolong untuk Myanmar dulu, Timor Leste. Itu memang kerja kita, bukan perdagangan saja. Itulah masalah. Ini jenis-jenis yang duk angkat ratu bonda jadi macam ni lah. Tak tentu hala mana orang ambil. Duk janji boleh benci PMX. Tak tahulah hampa ni. อันวาเนี่ยแสบสุด มาเลเซียนะ เอาแน่นอนก็ปะทะ5 วันแรกมันก็เป็นคนจัดให้ประชุม อ๋อที่ตกลงหยุดยิง Inilah pembangkang dalam negara kita, tuan-tuan. Habis tak ada modal, tuan-tuan. Pakai kutip ambil. Kan, luar negara pun dia kutip ambil dalam video daripada Thailand ni, tuan-tuan. Tuan-tuan, yang dalam video ni, tuan-tuan, kalau boleh ni semua benda yang nak burukkan Malaysia ni, depa nak kutip. Janji ada alasan untuk hentam negara kita, hentam Perdana Menteri kita. Tu ya punca dia, tuan-tuan. Dalam video tu, tuan-tuan, saya nak bagi tahu, tuan-tuan, laki ni, dia memang ahli politik dekat Thailand. Nama dia apa? Ransi Katiansak. Nama dia, tuan-tuan. Dan dia ni, tuan-tuan, bukannya wakil daripada negara Thailand. Dekat Thailand tu, dalam pilihan raya mereka, dia bertanding pun tak ada kursi. Kalah. Kan? Contohnya macam dalam negara kita ni, tuan-tuan. Parti politik, macam Gerakan, tak ada kursi. Macam Putra, tak ada kursi. Berjasa. Kan? Macam Parti Ramasamy lah. Parti Waita Murti lah. Tak ada kursi, tuan-tuan. Yang parti yang ditolak oleh rakyat. Dekat Thailand pun rakyat Thailand tolak. Tiba-tiba mai dekat Malaysia ni parti orang pembangkang. Papa Gomo lah, geng-geng pembangkang, tuan-tuan. Kutip dia, agungkan dia. Inilah dia hentam Anwar Ibrahim. Janji hentam Anwar Ibrahim. Tu, tuan-tuan. Hentam Anwar Ibrahim ni, okey, hebat lah ni. Dekat Thailand pun dia tolak. Kursi pun tak ada. Tak menang pun. Tuan-tuan, inilah pembangkang, tuan-tuan. Alasan dia boleh hentam Anwar Ibrahim. Tu je, tuan-tuan, bukan ada apa pun. Kan, dia berapa banyak negara dalam dunia puji Anwar Ibrahim pun tak cerita. Kan, inilah kata lalat, tuan-tuan. Cari benda busuk. Macam tu, tuan-tuan, mata lalat. Tak ada benda baik nak cakap, benda buruk macam cari, tuan-tuan. Faham ni, noh? Faham ni. Aku nak menjawab pertuduhan yang dibuat oleh Rafiq, yang dia nak memainkan sentimen bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ni merupakan musuh dalam selimut ataupun pengkhianat. Dia merujuk kepada video yang dibuat ataupun wawancara di antara seorang pemimpin parti di Thailand, iaitu Rang Si. ก็เข้าทางอันวาเนี่ยแสบสุด ครับ ไอ้เนี่ยคือไส้ศึกในอาเซียน Rang Si ni dia merupakan general untuk tentera di Thailand, dan dia juga ialah pemimpin kepada parti Economic Party di Thailand. Okey. So, dalam posting yang dibuat oleh Rafiq, seorang barua daripada parti Pejuang yang sendu, yang hilang deposit keseluruhannya ni, mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ni memainkan peranan sebagai individu yang cuba nak membawa influence daripada Amerika, dan melibatkan isu nadir bumi. Ni saya nak bagi tahu kepada Rafiq, tolong kaji sendiri berkenaan dengan Kuala Lumpur Peace Accord tersebut. Tidak ada melibatkan langsung berkenaan dengan isu nadir bumi di Thailand ataupun Cambodia. Kuala Lumpur Peace Accord tu ditandatangani untuk bertujuan untuk menghentikan peperangan di antara Cambodia dan juga Thailand. Apa yang kau tiba-tiba nak selit cerita pasal nadir bumi apa semua ni? Dan kenapa yang si Rang Si ni marah sangat? Sebab macam kita cakap lah sebelum ni kan, Thailand ni dalam banyak isu dia memang tak nak ada campur tangan luar. So inilah satu-satunya
dalam pertama kali dalam sejarah bila mana Malaysia terlibat sebagai orang tengah menyelesaikan isu di antara Cambodia dan juga Thailand, dan Malaysia memainkan peranan ini sebagai pengerusi ASEAN, kan? Apa kau tak happy ke? Seluruh dunia memberikan pujian peranan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia, dan Malaysia merupakan pengerusi ASEAN tahun 2025 menyelesaikan konflik ni. Engkau pula nak kritik. Kau siapa, Rafiq? Kau sampai cakap apa? Selamatkan Malaysia, selamatkanlah ASEAN. Kepala bapak dia. Mana kau punya hujahan yang kau dapat kau kutip ni? Hanya based on daripada Rangsi punya kenyataan, kau terus conclude, oh benda ni memang betul apa yang Rangsi kata, bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ni seorang pengkhianat Malaysia dan juga ASEAN. Baca balik Kuala Lumpur Peace Accord tu, tak ada kena-mengena langsung pasal Nadi Bumi. Tolong faham. Dan saya minta rakyat Malaysia jangan mudah tertipu dengan lawyer Cak Ayam macam Rafiq ni. Okey? Papa Gomo pun boleh lah dia belakan, tapi ini orang cakap lah, kaki fitnah macam Papa Gomo pun dia boleh bela. Ini kan cerita-cerita fitnah macam ni memang dia senang-senang dia bawa. Okey? Assalamualaikum. So guys, berikutan isu yang berlaku ni banyak reaksi daripada masyarakat setempat. Nasihat saya, kita jangan bergaduh sesama sendiri. Sebab kalau kita bergaduh, tidak ada kesudahannya. Dan kita perlu menghormati setiap pendapat masing-masing. Cumanya, apa yang baik daripada pendapat seseorang itu, kita ambilkan sebagai pelajaran. Dan apa yang tak baik daripada pendapat seseorang itu, kita tinggalkan sebagai teladan. Terima kasih kerana sudah menonton. Kita jumpa di video seterusnya.